Bang. Oh, bang. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Raiman dan kini saya membawa Raiman. Okey, tajuk saya hari ini adalah 2 review 1 pandu. Kalian beberapa bulan yang lalu, Abang Indra dan Kak Elsa menjadi YouTuber pertama Indonesia yang telah masuk ke dalam kenderaan terbaru Malaysia iaitu Proton Emas dan telah membuat video-video review tentangnya. Kak Elsa dan Abang Indra amat bertuah kerana telah merancangkan plan ini bersama Papa sejak beberapa bulan sebelumnya. Abang Kapten pula merupakan YouTuber pertama Indonesia yang diberi peluang untuk merasai perjalanan menaiki kereta ini yang dipandu oleh staf Proton Emas tersebut. Walau bagaimanapun, ketiga-ketiga YouTuber Indonesia ini telah mencatat sejarah sebagai orang-orang yang pertama. Orang-orang yang pertama diberi peluang memasuki kereta kebanggaan Malaysia ini. Saksikan. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Kami daripada Proton Emas Seremban. So hari ni kita ada dapat tetamu yang khas lah, iaitu Kapten, seorang YouTuber yang agak famous lah. So hari ni kita akan bawa dia untuk test drive kereta kita, iaitu Proton Emas 7. Saya Edi dari Proton Emas juga. Saya akan bagi info-info terkini lah tentang kereta Proton Emas kita, apa yang terbaik dalam kereta ni. Kiranya buat kali pertama lah kita akan bawa YouTuber daripada Indonesia lah untuk merasai kereta kita ni lah, Emas 7. Dia untuk kereta ni dia ada proximity sensor lah, whereby kalau kita bawa kunci ni, kita dekat je dia akan automatic buka lah. Okay, dan bila kita buka saya pintu ni, dia akan start loading the system. So yang ni kereta ni dia tak ada push start button tak ada push start button. Bila kita buka macam ni, dia akan terus standby dan masuk gear terus jalan saja. Okey. So ni dia punya ni lah, dia punya screen dia. So screen ni 15.4 inci. So dia punya yang paling bagus pasal screen ni adalah dia punya, yang pertama dia punya high definition lah, 2.5K HD. Dan yang keduanya ialah dia punya processor dia lah. Ini ada satu wireless charging build one side ni lah. Ni satu wireless. So di sini ada wireless charging. Letak je. Ya, letak sajalah. Saya contoh So bila kita letak saja pun dia akan charging kat sini lah. So dia akan charging Lagi satu dekat sini, kalau kita buka di sini, di dalam dia dia akan sejuk lah, ada ada aircon yang akan masuk dalam ni, chiller lah. Dan kalau kita letak makanan ke air ke dia akan jadi sejuk lah. Okay, ini ialah dia punya maklumat kenderaan lah. So untuk maklumat kenderaan, setiap kali kita drive, dia akan memberi maklumat berapa kilometer kita. Ya, betul. Yang pertama dia akan beritahu kelajuan, dan dia akan beritahu ini dia punya jarak yang boleh dijalan lah. Okey. Dan kat sini pula ialah skrin ni di mana dia akan memberitahu kita keadaan sekeliling kita. Okey, saya contoh saya masuk gear drive. So dia akan mengatakan kita akan sekarang gear D drive, ready. So kalau perasan di sini, dia akan dapat detect kereta di depan, dan dia akan beritahu bahawa kereta ada depan kita, ada kereta. Cara pemanduan kereta ini, okay, dia menggunakan sistem yang mirip seperti Mercedes lah, di mana dia punya gearnya ada di sini. Gearnya di sini, signal dan wipernya di sini lah. Okay. So untuk nak masuk gear, cuma tarik ke bawah. So dia akan masuklah D driving. So kita boleh ni lah, boleh mula drive. Senang. Nampak macam senang. So kereta ni memang senyap lah. Senyap. Ada warning. Tak pakai Ni yang tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan yang mempunyai anak-anak kecil, baby macam itu. Karena biasanya kalau kerja pagi-pagi itu kan pasti bawa tuh baby sekali gitu. Nah, agar baby tidak terganggu, terbangun ya, boleh. Senyap Kapten macam mana? Senyap ya bang ya. Senyap betul Tak dengar. Dia
di simpang saya memberi signal, dekat sini akan keluar satu kamera. So kamera akan menunjukkan keadaan sekeliling saya. Memastikan kata selamat lah. So kadang-kadang bila di Malaysia ni, bila kita mungkin di simpang, kadang-kadang kita dihimpit motor kiri kanan kan. So suatu gambar tu sangat penting lah. So dia akan juga ada memberitahu, contoh ini tekanan tayar. Tekanan tayar dia beritahu juga. So kalau contohnya kalau kita tayar kita bocor, kehilangan angin, dia akan beritahu lah yang mana yang tidak cukup angin. Di sini dia ada memberitahu had kelajuan. So bila kita berjalan, bila kereta ni melalui jalan dan nampak signboard speed limit, had kelajuan, signboard had kelajuan, dia akan baca dan dia beritahu kita lah apa had kelajuan kat sini lah. Dia nanti ada bunyi tak? Kalau kita melebihi kelajuan tu, dia akan bagi beep 3 kali. Dia akan bunyi. Bagus lah. Okay, so sekarang saya boleh tukar kepada sport mode. Dia ada sport mode ya. Sport mode ni dia untuk lebih laju lah. Wow. Bang. Oh, bang. Jangan. So sport mode ni dia punya pecutannya lebih padu lah. Saya terkejut. Saya kaget tu. Saya terus begini. Laju. Sport mode ya. Sport mode Kapten. memang laju. Nasib baik tak lemah jantung ya. Tapi dia takut bang. Laju So, kalau sport kat mode- highway tu ya. betul. So sport mode ni lebih kepada orang kata untuk sekiranya kita hendak memotong kereta kenderaan lain kan. Ya. Macam begini. Dia Itu kereta terus dia boleh lebih terus. ringan. Dia menggunakan electric steering. Dan juga ini salah satu kelebihan ya. So bila kita nak parking contoh boleh tengok kat skrin ni. So dia punya skrin ni sangat jelas. Skrin dia sangat jelas. Sangat jelas. Dan, Nampak betul. so sangat jelas. So kita boleh tengok dan lebih mudah untuk kita parking lah. Parking lebih mudah Lebih kan? mudah untuk kita parking. Terus cantik. So dia juga ada line. So line ni bila sampai ke sini kita berhenti lah. Okay. So dia cuma tekan button parking. Sini kita cuma tekan button parking. So tekan saja button parking, akan masuk ke P parking, dan juga handbrake ni akan on lah. So keadaan ni kereta ni dalam keadaan berhenti lah. So sekarang kita sudah selamat untuk nak keluar daripada kereta. So kita cuma perlu keluar lah. Tak perlu off. Dia tak ada engine off ke apa. Memang kita perlu keluar saja. Keluar terus mati sendiri. Ya betul. Kita coba ya. Okay. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. sebab berikan saya pengalaman pertama ini yang amat bertuah. Kecanggihan kereta ni tidak dapat dinafikan. Semoga Proton akan kekal menjadi saingan antara bangsa di bidang automotif. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengasas Proton, iaitu yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana tanpa beliau tiadalah Proton hari ini. Terima kasih Tun. Nah, itu je lah video saya kali ini. 2 review 1 pandu kalian. Okey, sekalian apa subscribe, tekan je apa like, share dengan kawan-kawan kalian. Okey, so jangan tengok orang Imando lagi Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa next video. Terima kasih dan tahniah kepada staf Proton Imas 7 Medan Perdagangan Kepayang Seremban. Mereka terbaik. Encik Ajoy, Encik Eddie, Encik Azril dan Cik Shini.